Bayangkan setiap kali anda batuk, bersin atau ketawa, anda terasa kebocoran kecil yang memalukan, atau selepas bersalin anda rasa badan tak lagi sekuat dulu, terutama di bahagian bawah. Ramai wanita mengalami masalah seperti ini akibat otot lantai pelvis yang lemah tetapi malu untuk bercakap atau tak tahu rawatan yang ada. Sebenarnya, ada cara mudah dan selamat untuk bantu, iaitu melalui teknologi EMS, Electrical Muscle Stimulation. Rawatan EMS membantu menguatkan otot lantai pelvis dengan cara menghantar isyarat lembut untuk merangsang otot seolah-olah anda sedang bersenam tanpa perlu usaha fizikal yang berat. Ia sesuai untuk wanita selepas bersalin, warga emas atau mereka yang sering alami masalah seperti kebocoran kecil bila bergerak aktif atau berdiri lama. Dengan rawatan 2 hingga 3 kali seminggu, ramai dah mula nampak kesan positif dalam 4 ke 6 sesi pertama. Walaupun saya bukan doktor atau pakar perubatan, saya sampaikan info ini kerana teknologi ini dah bantu ramai wanita kembali rasa yakin, selesa dan lebih aktif. Kalau anda pernah rasa terganggu dengan masalah ni, video ni mungkin titik mula untuk perubahan yang anda perlukan. Kalau anda pun nak kembali rasa selesa dan yakin, jangan lupa like, follow dan subscribe untuk lebih banyak info kesihatan wanita yang ringkas dan mudah faham.